Soalan 4. Alright, murid-murid. Okey, sengit-sengit soalan cikgu ya. Okey, Raja 1 menunjukkan graf. Okey, ni graf dia. Okey, so sketch the graph function of yn in diagram 1 such that function is form a reflecting. Okay, reflecting on the y-axis. Kita nak reflect dia. Kalau nak reflect dia, negative 3 kekal. Okay, tetapi yang berubah mungkin the y-axis and the maximum value kekal. Sebab k sama kan. Jadi cikgu lukis kat sini. Okey, kita lukis balik. Okey, kita punya maximum value sama. Yang berbeza hanyalah axis of symmetry kat sini. Jadi, cikgu boleh tukarlah. Kalau dekat sini negative h, kat sini positive h. Okey, persamaan dia. Alright, so inilah kita punya graph. Okey, so state the function of y1. Okey, nak cari y1 in term of x, h and k. Jadi y sama, negative 3 kita sama sebab maksimum. Kalau dekat kanan negative h, kiri positive h, k kekal. Tak berubah sebab dia punya ketinggian sama. Selesai? Next. Alright, so kita baca soalan betul-betul. Okay, B. Okay, menunjukkan tempat peluncuran bunga api dari sebuah rumah. Fungsi H mewakili tinggi bunga api dengan keadaan X mewakili jarak mengufuk. Okay, dalam meter antara dinding OA dengan bunga api. Okay, OA, mana O cikgu? OA dengan bunga api. Okay, meletup pada titik tertinggi. Okay, dia ni meletup pada titik tertinggi. That mean kita panggil dia adalah maximum value. Okay, this is maximum value. Okay, sebab tertinggi, maximum. Alright, so tentukan, okay, determine the horizontal distance of the fireworks, okay, to the house wall OA when the fireworks explode. Jadi kita nak tahu kalau word explode, zas kat sini kan dia explode. Jadi kita nak tahu the distance between O dengan our X, apa kita panggil, equation axis symmetry lah. Okay, so macam mana nak cari tu? Okay, function h must be converted to vertex form by using the completing square. Jadi, ingat, how to do the completing square? The x square must be single and positive. Okay, we have to take out negative 2. Take out tu bukan kita eliminate, just to factorize. Okay, kita keluarkan negative 2. Okay, ni yang cikgu cakap lah, single and positive. Okay, that means cikgu keluarkan negative 2. Negative 2x square divide negative 2 akan jadi x square. Okay, 26, okay, jadi negative 30x and 17/2. Alright, dah siap. So, working step seterusnya. Okay, the coefficient of x mesti divide by 2 square, 1 plus, 1 minus, 17/2 square. Okay, masukkan ni. Alright, 17/2 pula. Sorry, negative 13/2, negative 13/2. Kat sini mungkin dah dapat markah kat sini. Hati-hati ya. Alright, next kita nak simplify. Okay, daripada sini kita nak simplify yang 3 sebutan yang pertama ni. Cikgu buat ya. X masuk dalam ni. Tak ada kuasa 2 tau. 13/2 masuk dalam ni. Kalau dia negatif, negatif lah. Okay, kuasa 2 kat luar. Jadi kita dah factorize to 3 term yang sebenar ni. Lepas tu kita selesaikan 13/2 square. Ada negatif kat luar. Kita akan dapat negatif 169/4. Alright, semakin hampir. Selesaikan pula ni. Negatif 169/4 plus 17/2. Okay, berapa kita dapat hasil dua-dua ni? Yes, 135/4. Jadi kita nak hilangkan bracket yang besar ni. Jadi negatif 2 ni times bracket. Negatif 2 ni times yang warna biru. Okay, macam ni. So, kita akan dapat. Alright. So, kita berjaya mendapatkan vertex form by using the completing square. So, from the vertex form, we can know the maximum value, maksudnya the maximum distance ataupun height of the fireworks. Meletup tu kan? 135/2. This is maximum. Okay, we already know the equation of axis symmetry by using this bracket. So, our axis of symmetry x equal 13/2. Okay, 13/2. Alright, kat sini kita punya axis of symmetry. So, the distance adalah 13/2 from the house hall to the center. Okay. Next, ada lagi ke? And then state the height of the fireworks when it's explode. Okay, explode tu memang dekat center dia tadi. So, this is our maximum value.
Inilah dia maximum value dia. Okay, yang paling tinggi adalah pada 135/2. Okay, this is the height. Okay, when the fireworks explodes. Alright, Zaz. Alright, and then, okay, find the distance, okay, between the house wall OA at the point where the firework fall back to the ground. Okay, dia mesti bentuk kuadratik, Zaz, jatuh ke bawah sini. Jatuh ke bawah sini. So, apa benda tu? So, 0 to apa? Okay, this is the roots. Okay, roots. So, kita nak cari ni. So, nak cari apa nilai X kat sini, mesti waktu dekat Y equal 0 or HX equal 0. Okay, so kita 0 kan dia lah. Okay, jadi kita akan dapat 0 sini. So, terus mencari value of X. Okay, cikgu bawa ke kanan atau ke kiri. Selesaikan, divide by 2. And then, square root ada plus minus. Ada 2 jawapan. Okay, cikgu seterusnya kalau ada 2 jawapan. Okay, satu positif, dapat jawapan 12.31. Bila negatif pula, okay, 0.6905. Okay, 05. So, okay, nak tahu distance dia. Okay, dekat sini adalah 0.69 or 0.6905. Dekat sini 12.31. Jadi nak cari distance, kita tolakkan dia orang lah. Yang besar tolak yang kecil lah. Yang warna kuning nak cari distance dia. Okay, tolakkan dia.